Kalian tuh mak kita ha. Jangan dulu ah. Assalamualaikum Indo. Waalaikumsalam. Ha, hanggang kas kom tek pilo. Aku ada kaduan lah mak tu ah. Lu sata. Udah? Oh, udah. Yo. Kemana kan udah cari? Siapa? Si aja lai. Kemana kan udah dengan tank tuh? Si Kirai. Hah? Angre? Mak, Hah? tu mak ah. Ram? Tak apa mak. Alhamdulillah. Kau mau di dalam atau di luar kok? Itu lah mak, dua lah mak. Saya dah. Dah mak, mak. Itu lah aku. Lagi capek lah mak. Ah, ya dah. Tu lah. Ni mak. Apa gerangan kini kau amat cerita pagi-pagi? Tu mak. Hmm. Tu mak penting mana mak. Apa tu? Aku yang kepen merantau mak. Apa yang merantau? Ya mak. Orang lah pulang ke kampung kini kok. Orang kerayo, corona, wang, pai merantau. Mencari corona, wang merantau. Tidak mak. Itu. Lagat tak pada rumah saya tapi mak. Ah, Itu bitir mak. Tak tu bitir kalau kembali baju loh. jadi Ini orang kerayo mak. Kan minta solusi ya mak. Baca ruang kan kena ini wah. jadi wang kini kau minta solusi di den, nasihat, saran. Yo mak saran mak. Haha. Kalau sekedar saran. Kalau saran, nasihat, solusi, ada jadi. Ah. Tapi kalau piti kau minta kaden, haha, yaudah ada piti. Yo kalau ada alhamdulillah mak. Ya, Yo tapi kalau tak ada yo insya-Allah juga lah mak. itu dia anjir. Mak ah. Aku kan merantau. Ada yang kalau ada menaruh, ada aja. Iko sering kau baju dan kau nanti kau keliru ayo udah tukar dah. Ini boleh kau lah dan saran dan nasihat yang nak kau ang. Aku mak. Waang kalau pai merantau tu adu ampe nan perlu nak kawang jalani nasihat dari mama ang. Aku lah mak. Nan pertama sumbayang jangan sampai tinggal. Ah. Kecuali Kecuali aku. lupa. Yang kedua mak. Nan kedua jangan mandi orang. Kecuali dalam keadaan tapasok. Masalah mak. Anak ketiga mak. Nan ketiga jangan mengadu bini orang. Kecuali mak. Kecuali suko sama suko. Tak pernah tu mak. Yang kampek mak. Nan kampe ko nan perlu benar dia. Tu mak. Jangan biasuan menerima amplop orang. Tu mak. Kecuali isinya saja. Amplopnya buang ke sungai. Mak pandai mak. Lah, Ya. berikut. Saran dari mama berikutnya. Apa tu mak? Kalau awak angka mencari bini beko di rantau, indak perlu rancak-rancak. Tu mak. Tidak nak rancak pun. Nggak perlu. Percuma rancak. Inyo lah gaya bisuak ke buruak jo. Kenapa? Jadi rancak awak cari bini dan buruak. Pas nyo lah gaya beko awak angkat takajui. Lah. Berikutnya nam perlu Iden. Kalau mencari bini wang beko basobok jodoh beko di rantau. Wang perhatian. Risiko kadang-kadang risiko rancak di luar, di dalam tak. Mengerti ya Mas Iden? Mengerti mak. Mak seru memperhatian itu mak. Kadang-kadang berisiko gadis, kadang-kadang perawan, kadang-kadang jadul. Yo. Itu mak. Yo. Kalau mama tu dah pengaman mak. Lalakan pun lalu seru je mak. Yang tahu indaknya orang gaji tu indaknya tu seru mak. Wang perhatian cara jalan. Aduh. Wajar perhatian orang jalan nak sama orang jalan. Kalau nyoba jalan mengapi, berekuah, Tu atuh. iko jadi atau masih perawan. Itu kawan tu. Perawan. Kalau jalannya berdeko, beranak. Wo. Oh itu je nak anak gua tu. Ya. Kalau beranak tiga, kita berdeko ya. Anak beranak berlima deh tu mak. Berlima. Ya. Kalau berlima udah kurangnya. Pandai mak ya. Alah. Banyak ini mak. Kurang aja. Lah. Suratu ang
Beko kalau Nio itu bahagia mencari bini itu ada ampe syarat. Apa itu mak? Nan pertama waang cari bini nan mandiri. Ya, yang kedua mak. Nan kedua cari bini nan bisa menjaga anak. Ya. Nan ketiga Ah, cari bini nan benar-benar mencintai suami. itu lah pasti ya mak. Yang kampek itu apa mak? Nan kampe Ya. kalau ada yang koda. Iyalah. Usahakan si dua ketiga indah saling kenal. Oh, jadi udah macam kemana kan udah banyak bini. Semua udah kini udah makin orang. Iya.